الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة ورمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال: إذا وأيت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وهو كذب ذاك syaitan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seorang yang mulai mengambil makanan dengan tangannya. Maka aku menangkapnya dan berkata, aku akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayatul kursi. Nasaya Allah akan sentiasa mengutuskan penjaga untukmu dan syaitan tidak akan menghampirimu sehingga pagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, dia telah berkata benar kepadamu walaupun dia seorang pendusta. Dia itu adalah syaitan. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana peristiwa Abu Hurairah radhiyallahu an bertugas menjaga gudang zakat. Beliau berjaya menangkap seorang yang mengambil makanan zakat tanpa izin. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu an hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang ditangkap itu memberitahu bahawa sesiapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, dia akan dilindungi daripada gangguan syaitan sehingga waktu pagi. Abu Hurairah telah mengkhabarkan hal tersebut kepada Nabi SAW dan Nabi kemudian mengesahkan kebenaran kata-kata syaitan yang menyamar itu, meskipun dia adalah pendusta. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' mengatakan, membaca ayatul kursi sebelum tidur adalah sangat disyorkan kerana ia memberi perlindungan daripada syaitan dan kejahatan lain sehingga waktu pagi. Mana orang baca surah ayatul kursi ni, dia bukan setakat dilindungi daripada syaitan, tapi kalau sekiranya ada orang nak buat jahat, contohnya sihir, apa dan sebagainya, dia akan terlindung sampailah waktu pagi. Dan Al-Imam Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam Al-Quran menyebutkan bahawa ayat kursi ini mengandung penyataan tentang keagungan, kebesaran Allah dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Sehingga dengan membacanya sebelum tidur, seorang itu akan terlindung daripada gangguan syaitan dan bahaya lain. Jadi syaitan sering menggunakan cara yang halus untuk menggoda umat Islam, termasuk berpura-pura ingin menolong atau memberikan nasihat yang baik. Jadi syaitan tu dia begitu. Dia walaupun dia beri baik, dia punya karakter dia suruh orang buat jahat. Tapi kalau dia suruh orang buat baik juga, di ujungnya mesti jadi jahat. Bagaimana kisah seorang arifin billah, Syekh Qadir Al-Jalani, dia kata
waktu Syekh Qadir Jalani ni dia terlewat bangun, maka dengan sebab Syekh Qadir Jalani ni bila dia bangun, bangun awal, syaitan kata, wahai Syekh Qadir Jalani, malam masih panjang. Ya, bukan Syekh Qadir Jalani ni, bukan. Dia kata, syaitan kata malam masih panjang. Jadi Syekh Qadir Jalani tidur lah dulu, tidur lagi. Habis tidur, terlewat dia. Dia terlewat bangun subuh. Lalu bila terlewat subuh, dia pun menggantikan dengan sebab lewat subuh tadi dengan 300 rakaat sembahyang sunat. Kalau kita memang tak ada lah kan. Kemudian pada esok harinya, bila syaitan tengok Syekh Qadir Jalani lewat semayang ni, dia semayang sunat lagi banyak, besok dia kejutkan awal. Syaitan kejutkan awal. Syekh Qadir Jalani, bangun. Nanti lewat semayang subuh. Kan? Dia kejutkan awal. Kan? Rupanya syaitan kena tipu dengan Syekh Qadir Jalani. Lagi banyak semayang dia. Jadi itu Syekh Qadir Jalani lah kan. Bukan kita kan. Maknanya syaitan ni, dia kalau dia suruh buat jahat, tapi kalau dia suruh kita buat baik, contoh dia kata bangun semayang, tapi di ujungnya dia kata ujub. Kau cerita kat orang, tadi aku bangun pukul berapa, dia jadi begitu. Itu syaitan punya kerja kan. Jadi memang dia menggoda umat Islam ni, termasuk berpura-pura ingin menolong dan memberi nasihat. Tapi hujungnya mesti jadi tak elok. Ini syaitan. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa tidak semua yang kelihatan baik itu adalah benar. Sebab syaitan, sebab tu kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, bila kita bangun pagi ni, dia ada dua bisikan yang akan pergi kat kita. Satu bisikan malaikat dan satu lagi bisikan syaitan. Jadi dua-dua bisikan ini akan berperang, berlawan di antara satu sama lain. Mana yang menang, itulah kelihatan. Jadi hari ni kita menang tak? Mana bisikan malaikat tu menang. Baru nampak kita kat masjid, nampak kita baca Quran, kan tak? Tapi kalau tak menang, tak ada nampak, kan? Mana tak nampak? Main kat rumah ya. Jadi gitu lah. Dia jadi begitu. Tu apa ni, bahawa yang menang itulah yang akan kelihatan. Oleh itu kita perlu berhati-hati untuk merujuk kepada orang yang ahli dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Kan? Ada satu cerita yang disebutkan tentang apa ni, perkara yang luar biasa lah. Syekh Abdul Rahman Al-Barra, kan? Dia orang Saudi lah. Dia umur dia berapa? 95 tahun. Kan? 95 tahun dalam keadaan dia, penglihatan dia pun dah tak berapa terang. Dan usia lanjut. Tapi tiap-tiap hari pergi masjid jalan kaki. Walaupun umur 95 tahun. Semayang berjamaah tak tinggal. Ini luar biasa. Kan? Luar biasa. Kegigihan dia tu luar biasa. Jadi semayang jamaah tak tinggal. Inilah makna orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Kan? Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Sekiranya engkau melihat seorang itu berulang alik ke masjid, maka saksikanlah dia bahawa tanda soleh itu ada. Kan? Bahawa dia adalah orang soleh. Dan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan salah satu daripada golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya cinta kepada masjid. Dia keluar daripada masjid, dia akan tanya, bila boleh sampai lagi? Bila boleh sampai lagi? Jadi orang ni adalah orang yang akan mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang demikian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وسبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.